Tuan menikah dengan isteri bongsu, balik kampung. Tuan kan? Jadi menikah tapi mak tam orang kampung pandai, dia buang dah mak Pak Teh, mak tam. Pak Uda, Mak Uda, pandai. Uda, Mak Uda tu semua tambah ya tu. Sebenarnya Pak Teh, Pak Tam. Nombor 6 ni Mak Tam. Jadi bila memang Mak Tam, tambah perempuan. Cik tak maulah Mak Tam. Kan? Ada yang dia duduk sini, Pak Teh. Dia balik Kedah, Pak Tam. Sebab bini dah Mak Tam. Bukan masa dia duduk di sini, dia putih. Dia balik sana, dia hitam. Iktibar anak panggil dia, bapa. Dia jumpa ayah. Anak pula. Tapi bila dia balik kampung dia panggil ayah dia bapa, dia anak. Masa itulah dia bapa, iktibar dia ada bapa. Dia anak, iktibar dia ada bapa. Dan dia bapa, iktibar dia ada anak. Dan dia suami, iktibar dia ada isteri. Dan dia isteri bila iktibar dia ada suami. Itu kalau perempuan. Nama kita ni banyak. Banyak gelaran kita. Ha? Kalau kita ada adik, kita abang. Kita ada abang, kita adik. Dalam masa sama, anak yang duduk tengah, yang duduk tengah ni, dia ada adik, dia ada abang. Ha? Kalau iktibar atas, dia ada abang. Iktibar bawah, dia abang dan dia ada adik. Bukan pada ketika dia abang, dia besar. Ketika dia adik, dia kecil. Macam tu juga. Itu. Dia panggil. Sah iktibar. Dengan sah panggilan. Dengan sebab iktibar. Tu. Berlainan panggilan. Dengan sebab berlainan. Dia panggil ikhtilaful ibarat. Ikhtilaful ibarat. Berlainan panggilan. Berlainan gelaran. Biikhtilafi iktibarat. Dengan sebab berlainan iktibar. Cuma gini, jauhar dengan okey lah ni, jauhar murakab. Jadi kita buanglah jauhar murakab, kita sebut jirim, jisim. Jisim. Apa beza jisim dengan jirim? Jirim bila iktibar ambil lapang. Jisim bila iktibar boleh potong. Setiap jisim jirim. Setiap jirim tak semestinya jisim. Sebab ni, jauhar pardi ni boleh juga dipanggil dengan jirim. Boleh tak? Jirim. Jirim ni aman dia ambil ruang. Walaupun dia ambil ruang sekadar atom. Atom ni dia ada. Dia paling halus. Tapi dia mesti ambil ruang. Ruang kadar dia. Setiap yang ambil ruang, namanya jirim. Jisim, jauhar murakab jisim. Jisim ni sekurang-kurang nama jisim apabila bergabung dua atom. Satu atom, dua atom bergabung, tak, jisim dah nama dia. Walaupun kita tak nampak lagi. Sebab apa dia panggil jisim? Sebab bila